Hari itu hujan turun sejak petang lagi. Selepas tamat kelas tambahan di sekolah, aku dan beberapa orang rakan menunggu bas. Terakhir di sebuah hentian yang sudah hampir kosong. Jam di telefon menunjukkan hampir pukul 8.30 malam. Kebanyakan pelajar sudah dijemput ibu bapa masing-masing. Tinggal kami berlima saja yang masih menunggu. Angin malam bertiup sejuk. Lampu jalan berkelip-kelip, manakala suasana di sekeliling semakin sunyi. Salah seorang rakanku mula bersuara. Lambat betul bas hari ni. Kami hanya mengangguk. Biasanya bas akan tiba sebelum pukul 8. Tetapi malam itu langsung tiada kelibat. Beberapa minit kemudian, terdengar bunyi enjin dari jauh. Sebuah bas lama berwarna putih kebiruan perlahan-lahan menghampiri hentian. Catnya sudah pudar, nombor laluannya hampir tidak kelihatan dan lampu hadapannya malap. Nasib baik sampai juga, kata Amir sambil menghela nafas lega. Pintu bas terbuka dengan bunyi yang panjang dan berkeriut. Pemandunya hanya diam. Wajahnya kelihatan tua. Kulitnya pucat dan matanya memandang lurus ke hadapan tanpa memandang kami langsung. Kami naik seorang demi seorang. Yang peliknya, dalam bas itu cuma ada 3 orang penumpang. Seorang wanita tua duduk di bahagian depan sambil memegang beg kain lusuh. Seorang lelaki berbaju hitam duduk di tengah bas dengan kepala tertunduk sejak tadi. Dan seorang budak kecil yang duduk di bahagian belakang sambil memandang keluar tingkap. Tiada seorang pun daripada mereka bergerak. Bas terus bergerak meninggalkan hentian. Pada mulanya semuanya kelihatan biasa. Kami berbual sesama sendiri sambil melihat hujan membasahi tingkap. Namun selepas hampir 15 minit, aku mula sedar sesuatu. Bas ini langsung tidak berhenti di mana-mana hentian yang biasa kami lalui. Aku melihat keluar tingkap. Tiada kedai, tiada rumah, tiada lampu jalan. Yang ada hanyalah jalan gelap yang dikelilingi hutan. Aku terus memandang Amir. Kita dah lalu jalan mana ni? Dia hanya menggeleng perlahan. Aku pun tak pernah nampak. Ketika itulah, rasa tidak sedap mula menyelubungi hati kami.